tahu nak buat apa. Dia boleh berkata saya pergi dating dengan makeup artis macam tu. Masih berantakan adalah satu perkara yang saya rasa salah. Dan saya rasa itu mungkin spekulasi. Cuma saya rasa saya dan isteri saya merasakan lebih baik untuk tidak berkongsi gambar. Dan ada je gambar saya tak ada lah. Tidak ada gambar langsung, boleh tengok kat wall saya ada je kat bawah tu. Saya masih mekalkan gambar, beberapa gambar kan. So saya agak terkejut bila ada news keluar ni. Tapi sebab tu saya komen gelak je tu kan. Tapi saya Beraya, dia beraya di Sarawak sebab saya tahun ni tahun dia beraya. Cuma saya kena jaga mak saya. Pakcik saya pun baru ni tak sihat dan full stroke. So saya mengizinkan dia untuk balik ke Sarawak raya bersama keluarga dia. Tapi lepas tu jumpa je. Sebelum raya pun saya masih jumpa, beli baju raya apa sekali. Saya rasa saya cukup sekat itulah. Dia panjang dan selama ni sebelum saya berkahwin saya tak ada istilah isu-isu macam ni. Jadi saya akan menekal perkara yang sama, prinsip yang sama. Supaya ke depan hari saya tak suka lah benda yang timbulkan. Buat imah apa pun jadi ke apa ke kan. Tak kisahlah pasal family saya ke. Kalau tengok kat social media saya sendiri pun, saya hanya berkongsi pasal mak saya je. Adik-beradik saya yang lain ke, even arwah bapa saya tak jarang berkongsi. Sebab saya lebih memilih untuk mengekalkan privasi. Nampak dia teks? Ini saya tak WhatsApp tau, dia teks. Nah, baik tau.